semua kepada Coin Pusher Roguelite. Okay, game ni agak baru lah, boleh kata baru bulan lepas keluar, 30 hari bulan 4 dia baru keluar. Dan game ni baru keluar daripada beta release tu, the full version kau boleh dapatkan kat Steam. Dia tengah murah, dia rasa diskaun dalam 18%, dalam 20 something ringgit. Dia quite enjoyable. Senang cerita lah. Apa kata kita main ni lah, saya tunjuk. Okay, cun. So saya ada main dia punya tutorial, tak pro pun, tapi nampak dia style dia rock. Okay, tunjuk lah, dia style pixelated, dia macam game lama. So bagi saya ni agak cantik lah dia punya. Okay, so kita ada dua version ni tutorial. So owner dia ni second adalah manager dia ada dia punya buff dia ada setiap ni coin dia sendiri. Nampak dia coin dia, chip dia apa, price dia apa. So sebenarnya kita kena main, jadi korang semua boleh nampak ni apa ni tak ada, difficulty tak ada. Okay, kita main, tengok macam mana ya semua. Okay, inilah Coin Pusher. Mana korang tahu kan masa kecil dulu kita, kalau korang pun selalu pergi arcade lah, korang akan nampak game-game macam gini. Dia agak seronok lah sebenarnya, dia nampak buruk tapi seronok. Okay, tengok dia ada Q&A, kita keluarkan satu. So basically kita kena make sure duit semua jatuh. Macam dulu kan arcade kita main je, kita tolak dia jatuh. Ada yang perangai teruk tu dia tak jatuh, nampak. Kita main tolak duit. Ada semua orang tak berminat game ni, tapi untuk saya suka lah sebab agak santai. Kita main tolak je, dah good achieve. So tapi macam ni dia, kalau kau tak pakai duit achieve ni, nampak ada lebih. Kalau kau achieve dia boleh enter shop, dia akan hilang. So better kau pakai semua enter shop. Okay, nanti beta next round dia akan jatuh, so biar je. Okay, so special coin setiap kali habis dia punya goal tu, kita akan dapat masuk shop untuk kita beli apa-apa. Macam coin ni akan membantu kita lah untuk dalam game ni. Essential untuk letak coin. So home function kalau home ni, stick function. Okay, kita boleh stick, jadi boleh letak dua jenis je. So kita letak exchange ni untuk kalau exchange founder per machine. Ni tak syak ada punya encik ni. Kena price pun tak. So kita main price 15, so value start. Sekarang ni kita boleh tambah jenis lain, kita ambil ni. Dah kita dua je, dah. So kita main next round. Dah achieve. Dah. So dia sebenarnya game ni main combo banyak, kena make sure combo kau cun. Okay, silap aku letak semua combo kat tengah-tengah ni, dah menang. Okay, dah belah dulu, tengok apa dia game ni fast pace sebenarnya, dia macam layan dia. So kita tengok ni lah, so jam 5 score. Okay, function. So each coin is selected area. Ni dia macam buff lah, ni dia akan duduk sini price. So kau tentukan bila kau nak pakai. So what in play, plus research round, tentu kau nearby explosion. Ni ada strategi dia, tapi saya macam tak berapa pandai lagi tu. So kita tambah horizontal, tambah ni tab satu je, price problem, radiation point. Saya take kepala, dapat. So macam ni, kalau kau tekan ni, dia akan jatuh kat belah tengah-tengah ni, dia akan jatuh kan. Ini fast pace, kalau korang laju lah dia. Nampak? Dia jatuh kat tengah-tengah, so dia tengah. Bukan duduk sini. Nampak? Dia kadang korang rasa tak apa ni, berlaku. Dia risau. Dia normal untuk game ni. Kita habiskan. Bagi dah habiskan semua combo tu, bagi dia jatuh tu, sebab kalau next round dia akan reset combo tu. Kan ni ada pun tamat habis. Tamat. So ni adalah dapat, sebab kita buang background tadi, background hitam tu kita boleh untuk buang key, kita dapat keychain plus one coin in the shop. Kita ambil ni lah.
So kita ada banyak option. Sekarang apply Diamond ni WP conversion rate tambah. Oh, anak ni macam so kita simpan game ni ada strategi. Jadi korang main dia sampai kau menang atau kau kalah. Tapi tu je dah si Gochi. Sebab gini awal-awal, so dia macam cepat lah sikit Gochi kan. Ayai. Kita score dapat token, population. Okay, dan nampak dia ada Bitcoin. So kalau ni ada 2 Bitcoin, kena make sure kita kena buang dia dari laju lah. Kalau tak, susah kita. Ketika dia akan tengok, ketika dia akan stack yang sama. So lepas ni kita ambil ni lah. Dah, sebab dia dah tu yang lain, kita boleh nak stack dia. Kalau boleh kita stack. So mana Bitcoin, dia tak keluar lagi Bitcoin tu. Ni Bitcoin dia kata ni bawah N3. Sorry, mana bet speaker, rally. Ni keluar Bitcoin. Okay, tengok macam ni dah habis. Boleh exchange cash space. Dia dah akan exchange tu. Kita exchange tak banyak lah. Boleh lah dia. Stack balance ada nombor 90. Oh, sama ni. Mana explosion cepat lah. Lucky coin kalau tak pening. Macam inilah kita main kat arcade dulu. Tak ada, sorry lah. Aku tengok main kat arcade dulu. Minta maaf lah korang tengok macam serabut kepala tu macam Mamat ni main. Tak kerti. Betul tu. I just play here for fun, okay? Aku tak tahu apa tu main. Actually kita nak target nak bagi jatuh ke tengah-tengah ni tower ni, tapi sekarang ni tak berjaya lagi jatuh. Bitcoin. Jatuhlah, tolonglah jatuh. So, aku macam ni aku target sini sebab sini ada banyak most valuable lah. Untuk ada coin tu, consider lagi banyak. So aku cerita dia macam, tapi macam ini dulu main masa dekat arcade dulu, gegar mesin ni memang gegar. Sebaik kita berjaya, tak ikut dah slow tadi. So ni ni function killer coin, so dia akan buang semua Bitcoin. Function dia ni beli buat backup. So ni akan track Bitcoin touch ni function ni tu dia ni. Dia dah 300 dia simpan sebab kenapa? Sebab nanti susah. Sebab kita ada banyak komponen banyak kena tukar. Saya cakap aku. Bitcoin ada lagi Bitcoin. Lucky coin replace. Dah jatuh bos. Dah jatuh. Macam so target dah tercapai sebab jatuh tu, tapi kita bagi dia jatuh tu habis. Untuk shilling pun nak bagi settle, nak bagi jatuh semula, tapi tak banyak combo lah. Combo tak banyak sangat daripada main ke playtest, first playtest saja. Playtest lagi berlipat lah. Ni macam ayu dah exchange habis, menang lah. So dia akan bankrupt dia shake dia, kita bagi jatuh.
Jaya, jaya. Come on lah, boleh. Okay, kita one last push lah. Kita beda ni. One last push. Okay, kita dapat apa ni? Dia main kalau last dia sekejap lah. Dia kadang kau takkan lepas habis kan. Dia itulah, dia dah habis. Pasti kumpul 4,000. Dah tamat. Dah baru tu full tamat. Ni 6,000 lagi sikit lagi. Dia boleh cepat kan dia lepas pay. Dah tamat. So ni lah. So dapat new emas. So ni lah new price kita boleh pakai. So buat one more round. Okay. Kali ni kita pakai anak pula. Kita jangan spawn tai. Interesting. One more round. No, kita pakai ni, kita pakai anak pula. Kita try macam mana. So untuk awal ni agak slow. So aku akan tunjuk balik depan ni. Sekejap kita pakai 10 tu. Kita pakai suara untuk Robin ni. Looks like the mail wasn't too much for you. I said biologists will be even more fun. First, yes, What's it? wolf coin. Will you hunt nearby rabbit? The hunter coin will destroy. The target coin and gain is value. Before I go, let me drop a anak brain for you. Nampak kalau anak dia akan lantai-lantai. Okey dah. Comel memang. Okey, semua benda ni akan kejar. Nampak? Contoh. Go. Makan itu anak ramai. Itulah. So, aku tunjuk biar ada bunyi seronok-seronok. Okay, hello semua lagi sekali. Selamat datang. Aku rasa boleh kata ni lagi better lah. Jadi, ada kucing. Aircon. So, untuk gini dia macam dia agak pelik yang doktor ni sebab tengok tak ada weapon lah. Ada weapon dia akan boleh tunjuk lah korang action dia. Bonus tak banyak, setakat 8 je dia boleh lah. Ok, kita enter sebab kita ada duit shield kau habis. Kita baru kita mahal kita. Get Sargon, get your ticket back. I don't think that's get cool. Nampak anak dengan cepat break. Dah dapat anak baru ekor. Macam gitulah anak ni. So ni combo tak akan jatuh sebelah muka sangat. Sebab dia baru nak jatuh. Macam ni kalau pakai ujung awal tak macam ni aku memang pangang. So dapat lagi anak. Ini strategi di mana aku pun tak faham strategi dia macam mana. Tak ada tak strategi untuk orang main. Tengok orang mana main dapat. Alah ni tak syok ni. Macam lagi teruk daripada semua ni. Ini macam okey lah sikit. Maaf lah kita tak reti main. Okay, ni tak reti main tu. Kawan dia guna tu. Ni pula. Okay lah, key long step.
Bagi tahu lah ni tahu. 1,000 dulu yang teruk tu sebelum ni okey lah. Teruk apa ni? Ada main. Aduh, nampak killer coin ni tak ada. So kalau tak ada akan settle kan. Rasanya korang semua inilah sampai tahap sini je lah aku punya. Boleh exchange berapa lagi? Lagi beberapa lah, 2 kali kot tinggal. Habis dah exchange. Dapat 7. Boleh rasa kita boleh survive kan. Let's go. Biar nak. Ya aku tak tahu. Dia fine. Okay, anak dah membiak. Go, little bunny go. Okay, better. Ya, kita stop dulu itu. Sebab pening ni. Get one thing this chance. Nak lebih. Okay guys, dapat kau additional dan buy lot shot. Dapat. Dapat. Okay, level 3. Kau tengok dapat buy one for one. Function. Oh, ini ni lah tu. Okay, let's go. Wah, macam nak. Oi, dapat banyak turun. Money. By the way, saya cakap ni macam gambling ni macam arcade macam Kau main arcade, kau akan tahu benda ni. Macam masa kecil kita mana main, mak kata nom. Sebab nanti yang letak topeng, kita pula tengok macam sedap. Benda tu jatuh. Sebab contoh masa aku kecil dulu lah. Selalu tengok budak-budak main macam style dia main letak gitu. Dia strategi dia. Tapi macam kita tak boleh strategi, main baling lah. Dia tak ada apa-apa, tak menang. Lepas tu dah turut berapa macam berapa lah. Sedut. Buat tak bagus pakai tornado pula baik hole. Kosmo. Aduh, dah kena guys. Let's go. Come on. Nampak tu. Kecil banyak lagi. Tolonglah. Ini kecil. Tolong, sikit. Kecil dah. Itu termain. Namanya main penakut, kau tahu tak? So ni kita jual lah. Channel resell score. Ingat dapat tahu. Sampai sini je lah rakan-rakan. Sampai sini je lah perjuangan kita kat sini dalam game ini. Alah, kenapa kita kat sini burung? Boleh dah, dia nak jadi saya nak golek tadi. Nampaknya sini je lah perjuangan kita kali ni. Habis dah. Habis jauh sangat tu. Okey, ada lagi, boleh lagi. Kenapa bola je sini? Game ni aja bagi sini, bagi bola kat aku buat apa, aku tak nak dah. Nampaknya sampai sini dah kita punya bankrupt and ketaran. So, coin setup best kat sini. Dapat new card unlock banyak juga. So, benda ni memang untuk korang roguelike. Boleh kau main banyak kali. Dapat sebut tak? Dapat chemist pula. So, dia setiap karakter dia ada dia punya strategi sendiri, gameplay sendiri. Jadi, macam jangan main macam aku. Macam saya tak kecil pun main baling. So, itulah game Recoin ini. Kalau korang rasa macam interesting, korang boleh main, try download, main. So kalau apa-apa ada apa pendapat ataupun cadangan atau komen lah apa-apa, kalau korang nak silakan. Maybe korang rasa nak tengok saya main game apa-apa ke, sila komen juga. So itu saja daripada saya. Harap korang enjoy dan terima kasih sebab sudi lepak di sini. Okay, bye-bye.